Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula tahun 2005, sebaik suasana bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh, bermula tarikh itulah Amal Foundation of Malaysia atau Yayasan Amal Malaysia mengorak langkah kepada dunia di dalam bidang kemanusiaan, dalam bidang kebajikan dan dalam bidang dakwah, tuan-tuan. Bermula di Aceh, Yayasan Amal tak pernah terhenti program menggerakkan khidmat amanah korban daripada masyarakat Malaysia maupun rantau ini seperti Brunei, Thailand, Singapura dan lain-lain. Kami berada di 54 pelosok negara di dunia untuk menyampaikan amanah korban kepada orang yang betul-betul memerlukan bagi mendapat secebis daging korban yang tuan-tuan hajatkan. Kami sempurnakan di lokasi-lokasi yang benar-benar mengharapkan bantuan. Tuan-tuan, tahun ini kita teruskan. Saya sendiri sudah 20 tahun tidak berhari raya korban di dalam negara. Mata-mata kerana setiap musim korban, kami Yayasan Amal Malaysia, termasuk saya juga, kami berada di seluruh pelosok ini untuk menyempurnakan sendiri urusan penyembelihan korban yang tuan-tuan amanahkan. Tahun ini sekali lagi, saya berhasrat untuk ke Chad dan juga ke Tanzania bagi menjayakan korban ini. Dan tuan-tuan, bersama Yayasan Amal Malaysia, bersama saya, Haji Husin Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia, jom kita sebarkan kebajikan. Jom kita sebarkan sumbangan melalui amanah korban yang menjadi sebahagian amalan sebahagian orang kita. Sehingga insya-Allah ibadat korban betul-betul yang Tuan amanahkan itu dapat disampaikan, dapat disempurnakan kepada orang yang betul-betul berhajat. Tuan-tuan, Allah bukan nilai pada darahnya, Allah nilai pada niatnya. Di samping itu juga kami menyempurnakan program wakaf Quran. Tuan-tuan, jauh di sana di bumi Afrika khususnya dan di sebahagian negara-negara yang sangat ke belakang, mereka sangat aktif dalam program hafazan Quran, tapi mereka sangat kurang mendapat bekalan Quran. Mereka menulis di papan-papan. Mereka menggunakan segala kemudahan satu Quran sampai 10 orang yang mereka koyakkan, mereka ceraikan untuk boleh dibahagi kepada lebih ramai orang menggunakan mushaf Al-Quran itu untuk dimanfaatkan sebagai pelajar-pelajar hafiz. Bersama Yayasan Amal, dengan penuh pengalaman 20 tahun di lapangan, kita berkorban dan kita menyalurkan wakaf Quran. Ingat korban, ingat Yayasan Amal Malaysia. Dari saya, Haji Husin Ismail. Assalamualaikum.